Kalau korang rasa depressed pasal kehidupan korang, korang kena fikir pasal aku, yang kalau aku kahwin kat Malaysia ni, aku dah tak ada masa depan. Anak aku tak akan ada masa depan yang elok. Sekarang ni aku tengah menghadapi satu situasi yang agak depressed sikit. Not the greatest to be honest. Sebab apa? Aku bukan warga negara. Dan aku bukan aku nak kata aku bukan berasal di Malaysia, tapi aku dilahirkan di Malaysia. Dan aku dilahirkan di Malaysia dengan tanpa ada warga negara. Yang tu aku tahu lah, basic lah, benda basic semua orang tahu. Jika mak ayah bukan warga negara, aku tak akan dapat warga negara. Tetapi itulah, aku dah umur 24 tahun. Sekarang ni baru aku sedar bahawa aku dah tak ada pilihan lain. Sekarang ni aku dah dewasa. Aku dah dewasa. Sekarang ni aku tengah fikir pasal masak-masak. Sebab mak ayah aku tak nak bertanggungjawab kan, tak nak fikir pasal masa depan anak kan. So aku bukan nak salahkan ibu dan bapa aku,